Tapi ketika bila tengah ada krisis kan, ada masalah apa semua, keutamaan kena bagi kat pekerja dulu. Betul. Pekerja yang kena makan dahulu. Majikan yang terakhir. So kalau bila company tengah rugi ke apa kan, owner ataupun majikan terpaksa jual aset-aset dia sebab nak bear benda tu. Exactly. Nak kena bagi dulu pekerja-pekerja, sebab diorang memilih untuk, saya dah buat kerja, saya kena ada gaji bulanan. Takkan nak kata company rugi, engkau tak boleh dapat. Tak, dia jadi keutamaan dulu. Sebab tu dia bagi dia punya masa kat company kan. Jadi bila sampai waktu tu kan, duit aku tak ada. Lepas tu aku nak liquidkan pun orang tu tak bagi. Aku nak kena bagi ni karyawan yang bekerja dengan aku ni, diorang nak makan apa, diorang pun ada anak bini. So aku terpaksa balik rumah, jual lah apa yang patut sebab nak bagi diorang survive je. Aku tak survive tak apa, sebab aku tahu yang memang bila tengah untung, majikan lah yang sedap. Tapi bila tengah rugi, majikan paling sakit. Betul. Tapi tak nak, aku kena appreciate apa yang orang yang bekerja dengan aku ni, sebab diorang loyal apa semua, diorang bagi ekstra kerja dan sebagainya. Walaupun ada yang tak komit dan yang komit dan tak komit, tapi ujung-ujung diorang dah komit. Betul. Diorang dah masuk office, buat kerja apa semua. So nak tak nak kena appreciate lah.